Sabah kaya sumber tapi miskin kerana politik. Bila pemimpin sibuk berpecah dan video rasuah pula tersebar, siapa sebenarnya yang berjuang untuk rakyat? Sabah kini ini berada di ambang pilihan raya negeri. Tapi apa yang sepatutnya jadi medan demokrasi semakin kelihatan seperti pentas perebutan kuasa dan pengaruh. Gabungan Rakyat Sabah atau GRS yang mentadbir negeri kini goyah. Dua parti komponennya, STAR dan juga SAPP, telah keluar gabungan. Alasannya tidak puas hati dengan pembahagian kerusi dan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama pula, skandal video rasuah melibatkan ahli politik Sabah semakin tersebar. Rakaman perbualan tentang sogokan projek Lombong dan lesen mineral kini tular, mendedahkan bagaimana politik negeri sering dikaitkan dengan duit dan lesen balak, bukanlah soal pembangunan rakyat. Bila parti keluar masuk gabungan ataupun bila adun lebih sibuk pertahan jawatan daripada bela rakyat, yang rugi sebenarnya bukan ahli politik, tetapi yang rugi ialah rakyat Sabah sendiri. Sabah masih negeri termiskin di Malaysia. Kadar kemiskinan di beberapa daerah mencecah hampir 25%. Walhal hasil negeri dari minyaknya, balak hingga ke pelancongan jauh lebih tinggi daripada banyak negeri lain. Tapi bila politik dikuasai oleh perebutan, pembangunan jadi tergendala, pelabur pula hilang keyakinan dan rakyat terus hidup dalam bayang-bayang janji lama yang tak pernah ditunaikan. Rakyat Sabah berhak untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan berani menolak rasuah. Pemimpin yang tak gentar berhadapan dengan sistem yang kotor dan tak terikat dengan toke yang sponsor kempen. Sabah memerlukan reformasi politik, kerajaan yang telus, pentadbiran yang profesional dan agihan hasil negeri yang adil. Tanpa itu, setiap pertukaran kerajaan hanya jadi pertukaran wajah, bukanlah perubahan nasib.